dalam bidang perubatan, teknologi, pemakaian, tekstil dan lain-lain lagi. Melaksanakan garis panduan ini adalah langkah penting dalam memperkasa Akta Hak Cipta Malaysia dan mendukung kreativiti serta inovasi tempatan. Kita harus ada ajakan sedikitlah melihat bahawa inovasi ini perlu dan dekat dengan Akta Hak Cipta. Saya dipahamkan Tongkat Ali apa? Tongkat Ali. Dipatenkan oleh the right to process and to extract from Tongkat Ali is taken Cuma. from somewhere in Europe lah. Sampai in Europe. It's not in Malaysia. Yang sayangnya. Sayang sekali ya. Kalau kita boleh scroll lah sekarang Google Tongkat Ali, awal tumbuhan semula jadi di Malaysia ni. Kerana kita memandang enteng tentang hak cipta, maka orang asing ambil dan dipatenkan. Dan saya dipahamkan, kalau tak silap lah, ni favorite sikit lah kalau orang dengar. Begitu juga ketum. Jadi sebenarnya garis panduan ini bukan memihak sebulan kepada muzik saja, tapi kepada semua. Jadi 3PM melihat benda ni dalam aspek untuk inovatif, untuk negara kita lebih ke hadapan di masa akan datang. Kalau mana tahu kalau you all ada buat sesuatu kotak yang boleh berfungsi multi, so it's a part of garis panduan Akta Cipta Maipo perlu daftarkan. Sebagai penutup, kami menyatakan sokongan penuh kami kepada Yang Berhormat Datuk Amizan Muhammad Ali dan Maipo untuk menggunakan Seksyen 27M dan melaksanakan garis panduan hak cipta organisasi pengurusan kolektif 2025. Kita beri laluan barazannya. Sebagai penutupnya, sekali lagi saya tekankan yang berada di sini iaitu karyawan dan juga 3PM dan juga penggunanya Nusantara Hotel dan retailers yang ada di sini ingin mengharmonikan industri muzik Malaysia sebab kita menuju ke dunia yang lebih mencabar. Ketimpangan, ketidaktelusan, kebincangan yang berlaku, ia ibarat kita menyembunyikan bisul di sebalik pakaian kita. Jadi saya menyeru kepada semua CMO agar mereka menyokong, sebab kita selepas semua menyokong, kita ada cabaran yang lebih besar, iaitu bagaimana pelaksanaan yang akan berlaku. Itu lebih mencabar. Tapi kalau permulaan pun mereka tak sokong, macam mana pelaksanaan itu boleh berlaku? Sebab cabaran yang lebih besar adalah melaksanakan agenda seksyen tersebut. Terima kasih. Terima kasih Cik Haris atas satu ucapan yang panjang macam politik dah. Future. Okay. Sekarang saya rasa we have to give opportunity to users. Any of you would like to give us your experiences in dealing with CMOs, and also to let you know that the CMOs are supposed to represent us, but sometimes the opposite takes place. So please feel free. Isaac, you want to start first? Mr. Isaac Raj from Malaysian Association of Hotels. Check. Good afternoon, Dr. Freddy, and all on the main table, fellow hoteliers, Dr. Ganesh, Sir press, and a lot of friends I see here. Okay, saya mewakili Persatuan Hotel Malaysia, MAH,
And we have